berikan dana paling kurang saya dengar 100 juta untuk Palestin. Jelas, Trump pun tahu pendirian PMX. Jadi bila PMX jika jemput Trump, dia bukan datang untuk melonggarkan suara Malaysia supaya tidak menyokong Palestin. Saya yakin bukan begitu, tapi lebih kepada nak sampaikan suara itu. Bila Trump datang, cara bersemuka sampaikan. Doktor komen Trump datang ke Malaysia, tu dia. Yang tu pun hampa tanya doktor dia ni, kah? Ada yang dah melenting. Trump datang ke Malaysia, PMX jangan bagi dia mai. Dia menyokong negara terkutuk itu. Dia menyokong negara terkutuk itu betul. Dia pemimpin berkuasa besar yang menyokong Israel, itu benar. Dia berikan dana senjata, itu benar. Dan semoga Allah menghukum dia kerana perbuatan terkutuk itu. Itu permintaan kita. Tetapi dia berada di penjuru kepimpinan Amerika yang boleh menggunakan kuasa untuk menyusahkan negara kecil seperti Malaysia. Dan yang keduanya, walaupun kita membenci orang sepertinya, tapi kita kena ingat Malaysia tidak boleh lari daripada bermuamalah dengan negaranya. Bila dia kenakan tarif, Malaysia pun kena. Bila tarif tu tinggi, rakyat pula mengamuk. Jadi keadaan dunia hari ini tidak pernah sempurna. Jadi bila PMS, Allahualam, sama ada jadi ataupun tak jadi, ada orang-orang nak jemput dia, dia dalam konteks yang besar. Bukan sekadar isu Israel. Itu PMS kita dah tegas. PMS kita masa flotila, kapal flotila nak belayar pergi ke Gaza. PMS kita beri bantuan dengan jelas, berani bagi sokongan pada flotila yang belayar yang ada kaitan dengan Malaysia. PMS bantu buat ucapan memberikan dana paling kurang saya dengar 100 juta untuk Palestin. Jelas, Trump pun tahu pendirian PMX. Jadi bila PMS jika jemput Trump, dia bukan datang untuk melonggarkan suara Malaysia supaya tidak menyokong Palestin. Saya yakin bukan begitu, tapi lebih kepada nak sampaikan suara itu. Bila Trump datang, cara bersemuka sampaikan suara itu. Dan Trump datang sebab PMS kita dilantik jadi pemimpin ASEAN. Maka beliau juga mewakili ASEAN, bukan sekadar Malaysia. Maka mungkin ASEAN juga ada suara untuk disampaikan pada Trump. Jadi tak ada masalah. Ada pula orang tulis, orang agama juga, kita tidak buat perjanjian dengan orang kafir. Iya ke? Tu Nabi Muhammad SAW buat perjanjian Hudaibiyah dengan siapa, cik? Nabi SAW buat perjanjian Hudaibiyah dengan siapa? Bukan dengan kafir. Ya, supaya dengan perjanjian itu adalah benda yang boleh dimanfaatkan oleh orang Islam. Walaupun kita tahu dia jahat. Jadi bolehlah kita guna kaedah itu dalam konteks Trump datang. Mungkin akan ada perjanjian, tapi dengan cara demikian suara boleh disampaikan, ketekasan boleh dibuat, dan pendirian Malaysia dalam konteks Palestin dan isu-isu yang sehubungan dengannya sudah jelas. PMS kita sokong sangat dalam konteks itu, insya-Allah. Dan ada perkara yang beliau buat, dia mengambil kira ASEAN, mengambil kira hubungan antarabangsa dan perkara-perkara yang boleh berlaku kepada ASEAN, kepada Malaysia, semua perlu dia ambil kira. Kena ada kompetensi, kena ada kemampuan untuk melihat semua itu dan akhirnya mengambil suatu pendekatan yang tertentu. Walaupun pendekatan yang diambil mungkin tidaklah sempurna, tidaklah perfect, tapi mungkin satu keperluan pada suatu ketika. Saya mendoakan semoga PMX Allah berikan kekuatan minda untuk melihat dan untuk melaksanakan sesuatu yang terbaiklah, insya-Allah, dalam konteks jangka masa yang panjang. Berbeza dengan kita pakai songkok ketayap di atas kepala, buat type. Beza dengan kita dengan dia yang terpaksa ambil kira banyak benda. Kita pakai ketayap, ana rasa senanglah. Tapi beliau terpaksa ambil sikap yang berani mengambil kira senario hari ini yang tidak sempurna. Tidak sempurna langsung, insya-Allah. Allahu a'lam bissawab. Ini sekadar pandangan,